Foundation ni apa-apa colour skin boleh pakai ke? Ya Allah, korang tahu tak? Kau gelap ke, kau cerah ke, dia akan ikut skin colour kau. The best thing, okay, kalau kau gelap kan, kau gelap, dia jadikan muka kau yang tan yang glowing tu. So kalau muka kau macam coklat macam aku ni, dia akan jadikan muka kau macam colour kau tapi bersih. So Rin suka pakai foundation ni tap sebenarnya. Rin tak suka sangat pakai yang sawuk-sawuk macam tarik dengan tangan tu kan. I lagi suka dia meresap terus dekat kulit muka I. So korang nampak tak sebelah muka I macam mana? Aku tak akan filter ni. Korang nampak sebelah lagi macam mana? So korang bayangkan kalau korang pakai foundation ni. Okay, ni yang biru. So kalau korang pakai foundation ni, perlu tak korang make up? Korang tinggal pakai lip tint. Sayang, lip tint saya mana? Sayang mana? Saya nak lip tint. Sayang tolong. Nampak tak muka Rin belah sini? Dengan muka Rin yang belah sini. Ni aku buat acupuncture. Jangan tanya kenapa lebam. Korang pakai kat leher sekali. Kalau kulit korang pakai baju nampak leher, korang pakai kat leher sekali. Glowing kan? Ya Allah. Diam. Pegang. And then, ini kalau Rin punya rutin yang keluar, tak payah jumpa orang, nak buat kerja saja, aku pakai sebelah je. Lip tint kau kan lah lip tint ke? Janganlah kata saya. Sensei nak pergi mana? Apa nama foundation ni? Tak payah yang okay, kalau korang nak tahu, korang nak foundation tu, pergi je beg kuning Rin. Sekarang ni RM58.90. Harga normal price je RM65 tau. RM65. Rin baca dekat dia punya kotak, dia boleh tahan sebulan. Tapi aku pakai nak dekat 2 bulan tak habis-habis pun. Kan? Nampak tak muka Rin sebelah yang tak ada foundation, tak ada makeup apa-apa? Muka Rin sebelah ni pakai lip tint lah sebelah. So Rin love nak share dengan korang sebab benda ni meseruduk. So Rin tahu dekat luar sana perempuan-perempuan semua sebenarnya tak suka makeup pun. Tapi kau nak glowing, kau nak cantik, kau nak muka kau senonoh. So inilah solution korang. Mak Rin pun pakai sebab dia lagi macam-macam aktiviti daripada pukul berapa pagi tahajudnya dengan ni. Tapi nak keluar, aku suruh pakai ni je. So muka dia tak adalah macam lesu je. The best thing bukan sekadar foundation ya. Dia merawat kulit korang. Aku dah ingat dah, dia ada collagen ikan jerung. So sekarang ni kita kena pakai dua-dua lah, kita nak keluar. Rin cantik sokmu. Thank you. Dan Rin dah cerita pasal foundation kan. Okay, dah jom buka. Bagaimana? Dah habis tu. Hai Rin. So korang boleh share tak sebenarnya korang suka tak makeup? Makeup sekali seumur hidup. Masa kahwin sekali tu je pakai sebab tak pandai. Mas, ya Allah, ini yelah kalau perempuan ni